Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Pagi yang penuh barakah, pagi yang penuh nyaman, kan? Jadinya insya-Allah kan untuk pagi ni, kita akan bersama-samalah live bersama-sama dengan saya untuk saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, para audiens, para orang kata pari-pari ya. Okey. Para followers Tabuhi Travel, kan? InsyaAllah untuk pagi ni kita akan bincangkan berkenaan dengan satu topik, kan, satu tajuk yang saya kira sangat-sangat penting lah untuk kita, kan? Sebab apa? Sebab tajuk ni, kan, kita nampak macam simple, tetapi dia adalah orang kata satu keperluan hakiki yang perlu kita laksanakan setiap hari. Apa dia? Iaitu solat, kan? Solat, S-O-L-A-T, solat, kan? Yang mana semua sedia maklum, kan? Sehari kita perlu melaksanakan 5 fardu solat, 5 solat fardu, iaitu solat solat subuh, kan? Solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak. Okey. Jadi sehari tu nak tak nak kita mesti solat. Okey, jadinya, kan? Untuk pagi ni kita akan kupas berkenaan dengan solat. Sebab saya untuk pagi ni saya akan bincangkan berkenaan dengan kitab Imam Az-Zahabi berkenaan dengan dosa-dosa besar. Jadi pagi tadi saya duduk belek saya tengok berkenaan dengan dosa besar yang keempat, iaitu meninggalkan solat, kan? Jadi untuk pagi ni kita nak kongsi, kan, sebelum kita masuk kepada perbincangan kita berkenaan dengan dosa kita tinggalkan solat. Jadi kita nak sentuh jugalah, kan, kita dah sebut solat tu, apa itu solat, kan? Solat, kan, yang mana solat ni adalah ibadah yang terdiri daripada perkataan, perbuatan tertentu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, kan? Yang dilakukan dengan penuh khusyuk menurut syarat-syarat yang telah ditetapkan syarak. Jadi solat ni makna kita bermula dengan takbir dan kita berakhir dengan salam, kan? Yang mana semua kita sedia maklum, kan? Maknanya waktu solat ni kita dah tahu dah, kan? Waktu zuhur jam berapa, waktu asar jam berapa, waktu maghrib jam berapa, waktu isyak dan subuh jam berapa. Jadi waktu itu telah ditetapkan. Jadi kita hanya perlu ikut, kita hanya perlu patuh, kemudian kita hanya perlu laksanakan solat tersebut. Kan? Jadi nak tak nak, solat ni macam saya kata tadi, solat nak tak nak kita perlu buat setiap hari. Sehari itu 5 kali. Kan? Okey, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-43. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ini adalah arahan langsung daripada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita tentang kewajipan solat.
dalam kehidupan harian kita. Kan, wa aqimus solah, dan tunaikanlah solat. Kan, kalau siapa yang sebelum ni follow saya punya live kan, hanya saya sentuh berkali-kali kan berkenaan dengan Islam ini, dia terbina dengan 5 perkara asas. Kan, perkara asas yang mana yang perlu kita lakukan dengan anggota badan kita. Kan, yang pertamanya, lepas pada kita syahadah, kita akan wa aqimus solah bunyal islamu ala khamsin. Kan, terbentuknya Islam ini dengan 5 perkara asas. Kan, yang bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kan, kita bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu yang pertama. Kan, bila mana kita sebut kita Muslim, kita Islam, kan, kita nak tak nak kita mesti syahadah. Kan, kita mesti syahadah. Sebab itulah syahadah ini dia ada dalam solat. Dalam tahiyat kita tu. Setiap hari tu kita akan tasyahud balik. Kan, kemudian selepas pada kita syahadah tadi, kita akan buat apa pula? Kita wa aqimus solah, dan tunaikanlah solat. Kan, kemudian wa ita'iz zakah, dan tunaikanlah zakat. Wa ita'iz zakah wal hajj wa saumi Ramadan. Assalamualaikum Ustaz, sah ke wuduk kita ambil satu kali sahaja sebab badan banyak angin selalu batal wuduk? Apa maksud dia? Assalamualaikum, sah ke wuduk kita ambil satu kali sahaja sebab badan banyak angin selalu batal wuduk? Maknanya kalau wuduk, kalau dah kita batal wuduk, kita perlu perbaharui wuduk kita. Walaupun kita ambil sekali ataupun 2 kali. Tapi kalau batal, kalau kita terkentut, kita tersentuh pasangan kita, bermakna wuduk itu batal. Jadi nak tak nak kita perlu ambil, kita perlu tajridkan, kita perlu ambil semula. Okey, Puan Salmah Ismail. Okey, jadi kita masuk balik berkenaan dengan Islam tadi. Kan, Islam itu terbina dengan 5, syahadah, iqamis solah, wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan. Itu jelas. Itu maknanya nak tak nak kita perlu melakukan dengan anggota badan kita. Jadinya solat ini juga, kalau kita tengok dalil yang kedua, kan, solat adalah tanda kejayaan mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an salatihim khashi'un. Sesungguhnya berjayalah orang-orang beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam solat mereka. Kan, kita nak capai solat yang khusyuk ni, kan, kita nak ambil solat yang khusyuk ni macam mana? Bermakna kita kena adakan persiapan kita. Kita kena lakukan persiapan-persiapan kita untuk apa? Untuk kita kejar ayat dia, alladzina hum an salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kita nak dapatkan solat yang khusyuk tadi, dengan kita kena ada persiapan-persiapan kita. Dia tak boleh bila solat je terus pergi. Kan, pergi tu bagus dah. Tapi dia perlu ada persediaan ataupun persiapan. Persiapan untuk kita dapatkan solat yang khusyuk. Kan, antaranya yang pertama, pertama kita tengok badan kita, kan, bersih, kita dah bersih daripada hadas besar atau hadas kecil. Kena pakaian kita. Pakaian kita ni bersih ataupun tidak. Kan? Jangan kita pergi solat, ustaz tak apa ustaz, badan saya ustaz bersih, tak bersih, baju saya bersih. Tapi berbau busuk. Kan, badan bau busuk. Jadi kita nak solat jemaah dengan dekat masjid ni, kita akan berjumpa dengan orang lain. Kan, bila berjumpa dengan orang lain tadi, badan kita maai busuknya. Kan, dia mengganggu keharmonian kita, dia mengganggu keadaan semasa dalam tu. Jadi dia akan menyebabkan berlakunya sahabat-sahabat kita dia sepatu spray. Kan, jadinya dia akan menyebabkan berlakulah, kita kata dari satu sudut tu, orang akan jiran kita, kan, jemaah sebelah kita, kanan kita, Allah, bau hapak, kan. Jadi sebab tu saya kata, bila mana kita nak khusyuk dalam solat ni, kita perlu ada persediaan. Kan, yang pertama pakaian kita bau-bau, kita bau dari segi bauan kita. Kemudian cara bagaimana kita nak mengambil wuduk dengan sempurna.
Kan? Kemudian bila mana wuduk kita dah sempurna, kita solat. Maknanya bila tu kita yakin bahawanya solat kita itu akan khusyuk lah. Kita fokus kepada solat kita. Kita tinggalkan segala handphone. Sebab tu kalau kita perasan kan, dalam masjid dia akan letak kan apa nama notis kan, letak maksudnya kita silentkan handphone kita. Sebab apa? Sebab dia tak nak mengganggu khusyuk dalam solat kita. Selagi bunyi lagu pula kan, lagu yang viral sekarang ni kan, jadinya dia akan mengganggu fokus kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Selain itu kalau kita tengok firman Allah Taala, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salah wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa 'amila salihan fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna syai'a. Maksudnya apa? Kemudian mereka digantikan oleh keturunan mereka yang mencuaikan solat dan menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh. Mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan tidak akan dizalimi sama sekali. Surah Maryam ayat yang ke-59 dan ke-60. Jadi di sini Allah terangkan kepada kita berkenaan dengan orang yang cuai terhadap solat mereka. Dia hanya mengikut hawa nafsu kan. Nak solat ni, kita kata waktu solat ni kan, dia 5 waktu tadi, dia akan ada sahaja halangan-halangan. Syaitan ni akan merosakkan kita kan. Saya sendiri pun kita kata kan, paling susah yang pertama solat apa susah nak bangun solat subuh. Betul. Kemudian yang keduanya solat Isyak. Tapi kalau solat Isyak ni, kalau dia berjemaah di masjid maghrib, dia akan stay teruskan Isyak, alhamdulillah. Tetapi bagi yang solat di rumah, solat secara bersendirian kan, solat sekarang maghrib awal, betul, Isyak pun awal. Kadang-kadang tu dia solat maghrib awal, di awal tu, kemudian nak solat Isyak tu dia relax, tengok TV dan sebagainya. Jadinya ni akan menyebabkan kita kata Isyak kita ni dia akan terlepas. Kan nak pula sekali masuk tengok berita. Kan lepas tengok berita tu cerita pula. Kan movie kat TV seronok. Kan dan sebagainya. Tu dia akan menyebabkan dia leka. Kan dia leka hilang solat. Kan subuh pula kan. Bila mana dia berjaga malam. Berjaga malam tu sebab apa? Bukan sebab dia beribadah pulang, tetapi dia leka, dia tengok bola, tengok movie dan sebagainya. Nak bangun subuh tu nak hujan pula, tarik selimut dekat kan. Jadinya itulah kita kata, orang kata kesan dia lah kan. Maknanya kita kita nak solat tu, dia perlu kita ada persediaan ataupun persiapan yang rapi bagi kita nak menjaga solat kita. Kemudian firman Ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaan besar bagi orang yang solat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solat. Soal Maun ayat 4 hingga ayat 5. Fawailul lil musallin, kan kecelakaan besar bagi orang yang bersolat, iaitu mereka yang lalai daripada menyempurnakan solat. Dia solat tetapi dia leka, kan dia tak khusyuk kan. Lepas solat dia solat, tapi dia tak fokus. Jadinya sebab tu saya kata tadi, saya mentionkan berkali-kali, dia perlu kepada kita ada persediaan ataupun persiapan untuk kita solat. Dia tak boleh masuk waktu terus kan, bergegas pergi kan, pergi solat tu bagus dah kan, otak dia bercelaru kan. Kemudian sekali lagi handphone dia, dia ada handphone dia yang mengganggu fikiran dia untuk apa? Untuk melakukan solat fardu tadi. Jadi dengan adanya orang kata halangan-halangan ataupun orang kata ada apa orang panggil dia punya aura-aura lain tu, dia akan menyebabkan solat kita tak khusyuk. Kita akan tergolong dalam orang-orang yang rugi. Kan? Kemudian masalakakum fi saqar.
qalu lam naku minal musallin. Ahli syurga bertanya, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke neraka? Neraka Saqar. Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan solat. Alhamdulillah. Kan? Makna di sini nak katanya solat itu penting. Solat itu akan as-solatu imaduddin. Solat tu imad, tiang agama. Kan, barang siapa yang meninggalkan solat, maka runtuhlah agama dia. Agama kita runtuh. Kan, macam rumah. Kan, rumah dia akan kuat dengan tiang. Islam ini dia kuat dengan solat. Kalau kita tak sempurna, kita asyik tinggal solat, maka runtuhlah Islam kita, runtuhlah iman kita. Okey? Okey, kemudian yang keduanya, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian yang dipegang antara kita dengan mereka, yakni golongan munafik, ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka sesungguhnya dia telah kufur. Riwayat Al-Tirmizi daripada Buraidah. Ni nak ceritanya tentang solat lah. Kan? Kita duk kata kita Islam. Kan? Jadinya bila nak pergi apa sekarang ni, kan, banyak kita ni, contoh sekarang kan, untuk Palestin dan sebagainya, kan, kita semangat ni, tapi kita kena check pula diri kita, solat kita macam mana, kan, solat kita macam mana, kan, kita apa part lain kita kuat, kan, tetapi part solat kita mula ambil ringan. Kita tak cakna dengan solat. Ini saya pesan kepada diri saya dan juga tuan-tuan lah, kan, tuan-tuan yang mana yang bersama-sama dengan saya, kan, jadi ni sama-samalah kita kata kita nak tajdidkan niat kita. Kita nak kalau boleh kita nak setiap hari itu kita ada amalan kita yang bertambah. Selain pada solat, kita boleh buat benda-benda yang kita rasa kita mampu untuk meningkatkan pahala kita, kan? Sebab apa? Sebab kita ni bukannya maksum. Manusia ni yang pertama kita kena, kita bukan maksum, tuan-tuan. Kan, maksum ni yang mana kita bukan dikategorikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam golongan maksum. Maksum ni orang yang tak ada dosa. Nama kita manusia ni adalah nasi yang pelupa, kan. Lepas tu pelupa satu lagi, kullu ibnu adam al-khata'un wal khata' tawabin. Setiap anak Adam ini dia sering melakukan kesilapan. Bila kita silap, kita kena tubu ilallah. QR Humairah, masya-Allah, solatlah walaupun kita pendosa. So kita terus istiqamah menuju cintanya. Alhamdulillah, betul. Betul. Maknanya kita, walaupun kita kata kita pendosa, kan, kita pendosa dan sebagainya, jadinya nak tak nak kita kena taubat, tubu ila Allah. Kita tubu Allah, kita kena ikut segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Artinya sesiapa yang meninggalkan solat asar, maka sia-sialah amalannya. Riwayat Bukhari daripada Buraidah. Jadinya siapa yang tak solat asar, maka sia-sialah amalan dia. Okey, baik. Okey, jadinya kat sini kalau kita tengok, kan, nak kata setiap solat ni dia penting untuk kehidupan kita. Nak tak nak dia penting untuk kehidupan harian kita. Kan, bagaimana hadis tadi, man fatathu salatul asri habita amaluhu, kan, barang siapa yang meninggalkan solat asar tadi, maka sia-sialah amalan dia. Kemudian hadis Nabi lagi, bainal abdi wa bainash syirki tarukus solah. Sempadan antara seorang hamba yang syirik ialah meninggalkan solat. Kan, bila kita tinggal solat, kan, bila kita tinggal solat kita, maka kita dikategorikan dalam keadaan kita
syirik kepada Allah. Baina syirki wa tarakas salah, kan? Kemudian hadis Nabi lagi, man tarakas salah muta'ammidan faqad bari'at minhu zimmatullah. Artinya sesiapa yang meninggalkan solat secara sengaja, maka terputuslah perlindungan Allah ke atasnya. Dengan muta'ammidan, dengan sengaja. Maksud solat ni tak kira waktu. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kat kita rukhsah. Kan, rukhsah untuk kita solat. Dalam keadaan mana? Dalam keadaan sakit, Allah bagi rukhsah. Dalam keadaan kita musafir, nak kata solat itu penting. Tak kira kita berada di mana, kita mesti solat. Kan? Untuk rukhsah solat musafir, kan? Dia lebih kurang 81 km dan ke atas, 2 marhalah. Melebihi 2 marhalah, kita boleh jamak qasar. Kita boleh jamak, kita boleh himpunkan solat tadi, kemudian kita pendekkan pula. Tapi dari tu nak kena belajar lebih sikit lah, kan? Jadi nanti insyaAllah ke depan kita akan cuba tengok berkenaan dengan panduan untuk kita solat jamak. Untuk rukhsah, untuk Allah bagi keringanan kepada kita. Kan, sebab apa? Sebab Allah nak kita jaga solat kita. Kan, tak kira kita berada kat mana. Kan, kalau kita musafir yang melebihi 81 km, kan, melebihi 2 marhalah, kita boleh untuk kita melakukan solat jamak tadi. Kan, solat jamak. Jamak maknanya kita himpunkan 2 solat fardu. Kan, zuhur dan asar, maghrib dan juga isyak. Manakala qasar pula, kita memendekkan solat fardu tadi yang 4 rakaat. Yang 4 rakaat kita pendekkan kepada 2 rakaat. Kemudian dalam jamak pula, dia pecah ada 2 pula. 2 cabang dia pula, tuan-tuan. Kan, jamak taqdim dan juga jamak takhir. Apa beza jamak taqdim? Apa beza jamak takhir? Mungkin kita boleh komen lah. Kan, dekat ruang komen. Kita bagilah ada suasana sikit, kan. Saya je bercakap, kan. Jadi solat jamak taqdim, macam mana solat jamak taqdim? Kan, macam mana pula solat jamak takhir? Kan? Jadinya kenapa pula? Kan? Kenapa pula kita kata apa, nak ceritanya, nak gambarkan di sini betapa pentingnya solat fardu tadi. Okey, kemudian yang seterusnya, kalau kita tengok, Makhlud juga meriwayatkan hadis ini daripada Abu Dzar, namun tidak berjumpa dengannya. Umar radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya tidak ada tempat dalam agama Islam bagi orang yang meninggalkan solat. Ayub al-Sakhtiyani pun mengatakan semikian. Al-Jariri meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkahu kufrun ghairu salah. Artinya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpandangan bahawa tidak ada amalan yang dikira sebagai kufur apabila ditinggalkan selain solat. Maknanya kata pentingnya solat ini, kan? Kalau tinggal solat ni terus kafarah, kufur. Banyak yang menyatakan. Kalau tadi kita tengok pula, kan? Tengok tadi banyak yang hadis yang menceritakan kepada kita. Okey, Al-Hakim juga meriwayatkan hadis ini dalam Mustadrak, dan Al-Tirmizi meriwayatkan tanda tanpa menyebut nama Abu Hurairah. Ibn Hazm berkata, tidak ada dosa yang lebih besar selepas syirik, selain dosa meninggalkan solat sehingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa hak. Nak ceritanya apa? Nak ceritanya di sini tentang kepentingan kita solat. Okay? Kemudian Hammam meriwayatkan, Qatadah memberitahu kami daripada Al-Hasan, daripada Huraib bin Qabishah. Katanya, Abu Hurairah menceritakan kepadaku, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat
faqad khaba wa khasira. Artinya amalan pertama, seseorang hamba yang akan dihisap pada hari kiamat kelak nanti ialah solat. Jika baik, maka dia akan berjaya. Jika rosak, maka dia rugi dan celakalah. Riwayat Tirmizi daripada Abu Hurairah. Di sini jelas kepada kita, kan? Allah cerita lagi, Nabi cerita lagi, kan? Tentang pentingnya solat tadi, solat fardu tadi, kan? Yang mana solat fardu tadi, kalau kita tengok di sini, hadis ini menekankan kepada kita, amalan yang pertama yang Allah Ta'ala akan hisap adalah solat. Kan? Kalau solat kita sempurna, solat kita Allah terima, solat kita khusyuk dan sebagainya, jadinya wa anjah. Maknanya kita akan berjaya. Tempat kita adalah syurga. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap amalan kita, kan, setiap amalan yang kita buat hari ini tak lain tak bukan, tuan-tuan, kita kejar kat mana? Kita kejar di akhirat kelak. Kan, kita kejar di akhirat kelak. Sebab apa? Sebab kita nak capai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, jadinya tuan-tuan, bermula hari ini tuan-tuan, kita berazam kepada kita untuk kita memperbanyakkan amalan kita. Kita memperbanyakkan amalan kebaikan, amalan kebajikan dan sebagainya untuk kita kejar syurga Allah Ta'ala. Okey? Okey, hadis yang seterusnya, Al-Tirmizi menghukumkan hadis ini sebagai hasan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah." Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan solat serta menunaikan zakat. Apabila mereka melakukan semua itu, mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, yakni terhalang daripada diperangi oleh Nabi, kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam hak agama Islam, dan perhitungan mereka diserahkan kepada Allah pada perkara-perkara yang mereka sembunyikan. Muttafaqun alaih, daripada Ibnu Umar. Nak cerita tentang Islam juga, kan, lagi mana kita tak meninggalkan solat, kan, kita tak meninggalkan zakat dan sebagainya, kita masih ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak akan diperangi. Tapi kalau sebaliknya berlaku, Allah akan perangi kita, tuan-tuan. Kan? Okey. Kemudian diriwayatkan lagi daripada Abu Sa'id, seorang lelaki berkata, "Ya Rasulullah, ittaqillah." Qala, "Wailak, awalastu ahaqqa ahli al-ard an yattaqiyallah." Faqala Khalid ibn al-Walid, "Ya Rasulullah, ala adribu unuqah?" Qala, "La, la'allahu an yakuna yusalli." Artinya, wahai Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah. Baginda menjawab, "Alangkah malangnya kamu. Bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa kepada dalam kalangan penduduk bumi?" Lalu Khalid ibn al-Walid berkata, "Wahai Rasulullah, mahukah aku penggal lelaki ini?" Baginda bersabda, "Jangan. Boleh jadi dia seorang yang menunaikan solat." Nak ceritanya tentang bila mana kita jaga solat kita, tuan-tuan. Kan, baginda menjawab, "Alangkah malangnya kamu, bukankah aku orang yang paling berhak untuk bertakwa?" Kan? Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis lagi daripada Abdullah bin Umar. Dalam musnadnya daripada Nabi Muhammad SAW, baginda bersabda, "Man lam yuhafiz 'ala salah lam takun lahu nuran wala najatan wala burhanan wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman
wa Ubayyin ibn al-Khalaf. Artinya, sesiapa yang tidak memelihara solat, dia tidak beroleh cahaya, kejayaan dan petunjuk. Pada hari kiamat nanti, dia akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Hamam dan Ubay bin Khalaf. Jadi sini, nak ceritanya, kalau kita tidak menjaga solat kita, kan wajah kita ni takkan ada nur. Dan kita pula dalam keadaan kita senantiasa berserabai. Kan? Bila mana kita tak jaga solat, tuan-tuan, dia bukan efek kepada diri kita je. Kan wajah kita pun tak ada nur. Kan air wuduk yang kita ambil itu, dia akan memberikan cahaya kepada kita. Kan cahaya kepada kita, orang akan pandang kita, orang akan tengok kita lain. Tetapi kalau kita kan hari-hari kita tak solat, maknanya bila tak solat kita tak ambil wuduk. Betul? Bila kita tak akan ambil wuduk, maknanya muka kita ni tak ada nur, tuan-tuan. Tak ada cahaya. Kan? Kan? Kemudian benda. Okey. Kemudian kesemua dalil yang disebutkan sebelum ini menyatakan hukum kufur kepada orang yang meninggalkan solat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muaz, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar." Artinya, tidak ada seseorang hamba yang bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad ialah hamba dan utusannya, melainkan Allah mengharamkan api neraka baginya. Muttafaqun alaih. Justru orang yang melewatkan solat fardu sehingga keluar daripada waktunya ialah pelaku dosa besar. Dan orang yang meninggalkannya, terus maksudku satu solat fardu, samalah seperti orang yang berzina dan mencuri, kerana meninggalkan setiap solat fardu atau tidak menunaikannya merupakan dosa besar. Jika dia melakukan berulang kali, dia termasuk dalam kalangan golongan yang melakukan dosa besar, melainkan apabila dia bertaubat. Sekiranya dia senantiasa meninggalkan solat pula, dia termasuk dalam kalangan orang-orang yang paling rugi, yang paling celaka dan paling berdosa, tuan-tuan. Jadinya nak tak nak, tuan-tuan, kita kena azam. Pada hari ini kita berazam untuk kita sempurnakan solat kita. Kita jangan kita tinggalkan solat. Kan nak macam mana sekalipun, sehari itu mesti 5 kali kita solat. Solat itu inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah daripada fahsya' wal munkar. Maksudnya kita dapat mencegah daripada kita melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dengan solat tadi. Kan? Sebab apa? Sebab Allah dah susun elok dah, tuan-tuan. Kan lepas subuh kita akan solat pula pada pukul 1:30. Kan? 1 suku, 1:30 tu kita akan solat zuhur. Kan? Itu waktu kita nak bertemu dengan Allah Ta'ala. Kemudian asar, 4 suku, 4:30 pula. Kan? Jadi tak ada waktu kalau kita follow. Kan kita follow dengan tertib, kita ikut susunan solat tadi, maka solat kita akan jaga, Allah akan jaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang mungkarat. Dengan solat ni. Tetapi kalau kita tak ikut, tak solat, setan akan mari kat kita, dia akan usik, dia akan suruh kita buat benda-benda yang tak sepatutnya. Sebab tu kita kata kita kena solat, kita kena jaga. Kita kena jaga solat kita. Kan? Macam mana kita nak buat tu? Kita paksa diri kita. Paksa diri kita untuk kita melakukan solat 5 waktu. Okey. Kemudian solat mencegah tadi saya dah sentuh solat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Okey, kemudian Ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Okey, itu sama, solat adalah. Okey. Ni pun saya dah baca tadi. Al-adulladzi badana. Okey, kemudian kita tengok apakah kesan. Kesan kita tinggalkan solat. Selain pada dosa besar tadi kan.
Maksudnya dosa besar kan. Dosa besar tu maknanya dia akan terhapus bila mana kita tubu ilallah. Kita kena taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kesan, kita tengok yang pertama kesan dia kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya terputus hubungan dengan Tuhan. Kan tidak mendapat pertolongan Allah taala. Kemudian amalan lain tidak akan diterima oleh Allah taala, kemudian azab pedih di akhirat kelak nanti. Kan tu antara kesan kita tinggalkan solat. Kan jadinya kalau kita tengok di sini tidak mendapat pertolongan Allah taala, ma'un Allah taala, kita tak dapat. Kan dengan mana kita tak jaga solat. Kan Allah taala ni di Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih dan penyayang. Kan kasih Allah ini dia akan bagi kepada semua. Tak kiralah kau Muslim ke, kau bukan Muslim ke, Allah akan bagi. Tapi Ar-Rahim sayang Allah ni dia hanya bagi kepada orang-orang mukmin, orang yang dekat dengan dia. Jadinya betul kita tanya diri kita, kenapalah aku ni susah? Kenapalah Allah uji aku sini macam ni? Jadi sebab apa? Kadang-kadang kita leka. Kita tak jaga benda-benda yang kita kata. Sebab tu saya kata tadi, solat itu kita kata SOLAT, solat tadi. Kan solat tu kita kata benda yang yang kita ambil ringan. Kita ambil ringan. Bila ambil ringan, padahal sedangkan meninggalkan solat itu adalah satu dosa yang besar. Kan? Sebab solat ni pun kalau kita tengok tadi, kita kata solat ni adalah satu amalan yang Allah akan hisap. Amalan yang terawal yang Allah kisah adalah solat. Nak tak nak, kita kena jaga solat kita. Kita kena jaga solat kita. Dengan jaga solat kita, dia akan mencegah kita daripada melakukan sebarang kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi saya rasa kan untuk pagi ni saya rasa kita stop boleh aja Safah. Ke nak tambah lagi? Boleh tak? Kan insya-Allah untuk next kita akan tengok pula berkenaan dengan topik yang seterusnya insya-Allah. Pada ni saya akan menggunakan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Sebelum ni kita menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Kan kita dah sentuh berkenaan dengan berkenaan dengan benda-benda batin. Kan kemudian kita dah sentuh berkenaan dengan tingkatan hawa nafsu dan sebagainya. Kan kemudian insya-Allah untuk live untuk bersama dengan saya live bersama saya, insya-Allah kita akan gunakan kitab Kabair ni untuk dosa-dosa besar, jauhi dosa besar guna murka Allah Taala, Imam Az-Zahabi. Kan Az-Zahabi yang mana hari ini kita sentuh berkenaan dengan dosa meninggalkan solat. Jadi insya-Allah untuk next kita akan tengok tajuk-tajuk ataupun hadis-hadis yang berkaitan, yang relate dengan kehidupan harian kita. Kan moga-moga apa yang telah saya sampaikan seperti tadi sedikit sebanyak memberi manfaat atau panduan kepada kita dalam kita nak mendepani hari-hari yang mendatang. Kan jadinya apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kurang itu atas kelemahan diri saya. Saya mohon maaf tuan-tuan. Insya-Allah kita berjumpa pada episod-episod yang akan datang. Tangguh dengan bacaan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.